anda cuma ambil gelas, kalau anda ada shaker pun boleh juga. Anda boleh dapatkan shaker daripada simbol juga. Okey, saya tunjuk pada anda semua ya. Okey, dapatkan gelas, anda masukkan sahaja serbuk kotak kita ni. Nampak tak dia punya ni? Bila buka ni pun dah bau macam sedap sangat. Lepas tu anda boleh ambil air suam ataupun air panas. Anda boleh masukkan sehingga 120 hingga 150 ml air panas atau air suam Ini saya letakkan air suam lah nampak tak ni? Saya bancuh pada anda ni. Saya nak tengok tunjuk tekstur dia, bau dia. Nampak ni? Okey, dia boleh diminum sebelum makan malam ataupun nak sarapan pagi pun boleh. Sebelum 30 minit sebelum sarapan dan sebelum tidur pun boleh juga. Tak ada masalah pun. Lepas tu anda kacau lah Anda kacau dia hingga sebati. Lepas tu baru anda boleh minum. Okey, the best one kalau anda dapatkan kotak yang ada dekat depan saya ni, di mana kelebihan dia adalah untuk membakar lemak dan juga kenyang anda lebih lama. Dia bantu bakar lemak dalam badan ini dia kelebihan dia. Dia akan bakar lemak dalam badan, meningkatkan kualiti tidur dan juga kurangkan stres. Biasalah sekarang ni banyak sangat masalah-masalah yang berlaku dekat Malaysia ni. Okey, jadi anda nak kurangkan stres dengan tempat kerja, dengan ahli keluarga, dengan rakan-rakan ke, apa-apa ke, tak apa. Kurangkan stres anda, minum kita punya kotak yang ada dekat depan saya ni. Dia tingkatkan kualiti tidur juga. Senang untuk tidur. Biasa semua kita tahu kan, koko kan, dia akan lebih senangkan tidur. Kan? Nampak ni? Okay, saya nak minum kotak ni. Apa yang saya minum ni? Saya minum kotak Sedapnya. Rasa dia betul-betul koko